Assalamualaikum. Hari ni kita nak main game Roblox lagi. So kali ni kita akan main game nyorok-nyorok, tapi kita jadi kecil sangat. Tapi orang yang cari tu besar. So jom kita tengok. So sekarang kita tengah jadi yang kena cari tu. Kita kena cari mini people. Okay, kita kena cari orang kecil. Kalau Cik Gima nak jadi orang kecil, so kita kena tunggulah. Jom, kita pakai tembak je kat sini. Mana tahu tiba-tiba dia ada dalam tu ke? Dia ada dalam ni ke? Macam pelik je kat dalam tu. Kat sini boleh nyorok juga. Ui, banyak tempat nyorok sini. So ramai lagi lah, tak jumpa. Serius lah. Ingatkan orang tadi. Kita kena tembak ni. Susah ni nak cari orang. Pistol rumah pun macam hebat Oh, masa game ni baru mula kot. Cepat tengoklah. Tadi kan sikit orang, sekarang dah ramai dah. Tak boleh buka pintunya lagi. Okay, jom. Kat sini mesti ada. Jangan tolak. Dia tolak Mak. Okay. So, semua dah jumpa. So, jom. Kita pula jadi. Harap-harap lah. Harap-harap Umar jadilah. Umar jadi orang tu. Kita main dekat sini lah. Kat house. Kat house ni senang sikit. Kalau kat office tu, office best kak. Kalau pool house lagi susah. Ni memang susah sangat. Sebab kalau pool, kalau kita jadi kecil, dia susah nak nyorok. Sebab tempat pool kan. So nampaknya harap-harap kita tak jadi yang tembak tu lah. Harap-harap kita jadi kecil lah. Jom. Oh, kita jadi kecil lah. Okey, mau nak nyorok bawah katil. Harap-harap mau tak kena jumpa lah. Sekejap. Bawah katil ke? Dalam hari boleh juga. Kita nyorok dalam. Tak muat. Tidak muat pula. Okay, so kita nampakkan orang tu. Masa kita lagi baik nyorok kat bawah lah. Dia datang. Kat sini kot. Mau jumpa. Guys, tu ni. Rasa selamat ke tak Tak tahulah. Dia tak nampak Umar. Sinilah. Dia tak nampak Umar. Umar kat sini je padahal. Sekejap. Ui. Takut Umar. Okay, 5 orang lagi yang menyorok. Termasuk Umar. Okay. So orang tu dekat situ. Oh, kenapa ramai sangat? Alamak. 3 orang lagi. Tolong guys. Cucung je tadi. Okay, dia datang balik. Tak. Masa kita lagi baik duduk kat sini je kot. Sebab kalau kita keluar mesti mati. Okay. Dia ke depan Umar je. Harap-harap Umar tak kena lah. Jangan pandang Umar tu. Tak. Dia tengah tembak. Okay. Jom. Kita tengok. Harap-harap kita tak mati. Tak mati. Kenapa dia duduk sini? Dia duduk diam pula. Memang tak nampak kita lah. Patutlah dia tak tembak Umar. Kat belakang ni boleh juga nyorok. Umar seorang je hidup. Alamak. 18 lagi. Adakah Umar menang? Sinilah. Bla. Sekejap, kita main lari dengan diorang. Sekejap. Pro diorang. Alamak. 4, 3, 2, 1. Tengok, Umar jadi the best hider lah. Tengok, Umar boleh. Senang je Umar nyorok kat belakang-belakang je. Diorang yang noob. Diorang yang tak pandai. Kita kena nyorok tau. Jangan nyorok satu tempat. Tadi orang yang duduk tempat Umar pun dia mati. Kita spin sekali. Bismillah. Harap-harap dapat 100. Apa benda ni? 25 speed. Kita jadi seeker pula. Ni senang je lah. Tak susah pun.
Susah lah kalau nak cerita susah. Umar masih jumpa semua orang. Umar akan tengok ke tempat yang Umar rasa Umar nak nyorok. Lepas tu confirm lah macam Umar jumpa orang tu. Jom, let's go. Umar tarik balik kata-kata Umar. Ingatkan susah, ingatkan senang. Tapi susah rupanya. Habislah. Takkan jumpa ni. Semua hidup takkan jumpa. Dah besar. Kalau kecil tak faham lagi. Ni besar pula. Pergi kamu. Macam ada orang bawah tu. Macam ada orang. Tapi tak ada. Jom kita tengok sini. Hai kawan-kawan. Pergi kamu. Tak ada. Saya datang. Hai. Tak ada orang ni. Confirm tak ada. Mana dia ni? Pip. Kita tembak je. Pip. Sekejap, berapi hitam kat atas tu. Confuse kot Dia mesti ada nyorok kat carrot ni. Siapa nak kena tembak? Sinilah. Ke kat dalam ni? Mau tak nampak orang naik lagi kat dalam ni. Jom tengok. Peekaboo. Diorang takkan nyorok kat bawah masa. Diorang mesti nyorok kat atas. Tu Amal pun tak jumpa siapa-siapa lagi ni. Aduh, kenapa lah dapat tim yang noob? Kau main noob. Kenapa tak nampak? Kenapa tak nampak orang? Kenapa tak ada orang ni? Mana orang ni? Sekejap, diorang kat mana? Tak jumpa. Padahal ramai kot. 6 orang kot. Tak. Ke diorang main invisible? Tak. Kenapa mu tak jumpa ni? Diorang kat belakang pokok. Tak. Okay. So masa Umar jadi hider lah yang paling best. Tengok. Tak ada orang pun mati lah. Diorang mesti cakap, Noob ni Umar. Tak perlulah Umar ni. Tapi kalau Umar nyorok, takkan jumpa pun. Takkan jumpa Umar. Tak. Confuse lah diorang ni. Tak. Diorang dah tengok dah. Dekat dalam barn. Dekat luar barn. Macam-macam ada. Umar tengok. Jom. Let's go. Kita ambil office lah. Ni macam skin adik kan? Confirm macam skin adik. Hider. Tengok. Dua ni jadi seeker. Jom. Apa? Sekejap. Kenapa dia keluar? Kenapa seeker keluar? Kita ambil snow video. Kalau jadi hider kat tempat ni, memang menang lah kita. Okay, jom. Let's go, boss. Let's go. Oh, banyak map. Extra hard. Mesti senang. Harap jadi hider betul. Jadi hider. Jom. Kita nyerok. Jom nyerok. Kita pergi kat dalam rumah lah. Kita ikut orang ni. Macam kenal avatar dia. Macam kawan rumah. Bukanlah. Jom. Hai. Jom. Kita nyuruk kat dalam belakang ni nak. Kita nak nyuruk kat mana? Kita kan dah bakul. Don't be scared, I won't touch you. Benda lah. Dia tipu ni. Alamak. Dekat situ. Kita masuk dalam ni. Okay, dekat situ. Dia buat apa kat situ? Jadi kecil lah. Betul. Jangan jadi besar. Duduk kat belakang ni, jom. Kenapa lah dia jadi besar tadi? Jadi kecil lah. Buat apa jadi besar? Jom. Kita duduk belakang ni lah. Harap-harap kita menang, okey? Jom.
Kita boleh stretch lagi, siap. Senang je. Okay, jom. Let's go. Dia cakap apa? Don't be scared, I won't touch you. Dia tak, Umar tahu Dia susah sangat nak cari. Lepas tu dia cakap kat orang. Tipu je padahal. Jadi besar, jadi kecil. Boleh jadi besar kat belakang ni. Jadi besar, jadi kecil. Jadi besar. Alamak, sangkut. Jadi kecil. Sekejap, kalau Umar boleh masuk tepat kan. Alah, batu Umar besar sangat. Okey, kita cari macam tempat sofa ke. Terkejut Umar. Umar ingatkan tadi sika tu. Hi bro. Hi. Tak. Ni mesti budak Confirm. Lepas tu nak cakap kat orang hello pula. Kita buat tanda soalan. Ni game. Dia ingat ni apa? Dia ingat ni game apa? Dia ingat ni game kawan-kawan. Hide and seek kawan-kawan. Bukanlah dia ni pun. Alamak. Dia macam orang yang nak ambil gula-gula. Orang yang nak ambil gula-gula. Macam orang yang ambil gula-gula, lepas tu nak bagi kat orang. Lepas tu budak-budak kecil pun datang. Umar lah tu. Tak. Umar takut tau kalau Umar ikut dia. Umar mati. So lebih baik kita lari. Woo, menang. Yeay, menang. Kita menang guys. Kita menang. Let's go. Let's go. Kita menang. Senang je game ni. Senang pun sebab orang tu yang cakap I won't kill you. It's okay, you can come. Kita dapat jadi sekali lagi. Kenapa dia panggil nama Umar? Siapa panggil tu? Dah jom lah, pergi dulu lah. Umar. Siapa tu? Here. So, ui. Tak relate oh. Jadi kecil. Tak relate. Mengingatkan dia jadi lagi. Mengingatkan orang tu dia tarik dia kat sini. Mengingatkan tadi orang tu dia belum start lagi. Dah start rupanya. Hai. Ni siapa? Jom. Besar. Kecil. Belakang ni. Besar. Kecil. Besar. Kecil. Hai bro. Merasa dia takut ni. Orang kata kalau kita jalan banyak, kita jalan lagi, lari. Tidak. Kita 10 lagi jauh. No, tidak. Mau mati. Sikit lagi nak bunuh dia. Sikit lagi nak menang. So, jom kita cari orang untuk ditembak-tembak. Tak ada ni. Tak apalah, kita kalah pun tak apalah. Oh, tadi kau malah norok ke tempat tu kan? Nampak. Bye-bye. Tak, kenapa susah sangat nak tembak dia ni? Kenapa susah sangat nak tembak dia ni? Bye-bye. Hilang. Tak. Apa benda susah sangat sampai 10 orang nak tembak dia? Benda lah dia ni. Okey. Tak ada. Mana orang lagi? 2 orang lagi tengok. 2 orang lagi ada. Okey, jom. Kat atas ni tak ada. Dah confirm dah tak ada. Lah kat sini kita tengok lagi. Cakap dah rumah anjing ada. Okey, jom. Kita kena cepat. Boleh guys. Kita boleh. Kita takkan mati. Ni pintu ni. Tak ada orang cek lagi. Tak ada orang. Aduh, mana lagi? Dah habis dah. So
Ini saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, subscribe, on notification. So bye bye. Jumpa nanti di next video.